Daripada kecil kan, aku ni fizikal punya cerita lah. Aku daripada kecil memang berbadan besar kan. Berbadan comel, tegap, macam Randy Orton. So dari kecil kan? Daripada kecil aku dah macam gini. Jadi bila aku macam gitu kan, aku ni kurang kawan tau. Aku kurang kawan mula-mula. Susah orang nak berkawan dengan aku. Dari umur berapa sampai berapa tu? Daripada aku masuk sekolah darjah 1 apa semua kan. Serius tak? Daripada darjah 1 dulu aku jenis yang berkawan, aku tak ada kawan aku yang satu statik ni kawan aku. Dekat mana aku duduk situlah kawan aku. Jadi kiranya tak ada siapa nak claim aku ni Nazrah best friend aku. Macam tu. Nama aku Nazrah kan, dulu sekolah panggil Nazrah. Nazrah best friend aku tak ada. Jadi untuk aku fit in the gang, the team dulu kan, aku memang kena jadi kelakar sebab rupa memang tak ada. Sumpah cakap, ni bukan aku nak hina diri sendiri tak. Masa aku rupa memang aku tak jaga lah. Lepas tu pandai pun tak berapa pandai. Jadi aku memang kena paksa diri aku kelakar. Aku kena, memang aku, otak aku tu dah ada satu pressure dalam otak aku kena kelakar, aku kena kelakar. Start daripada situ membawalah sampai ke besar. Jadi sebab tu cara aku bergaul ialah by being funny, by being kelakar. Baru aku boleh masuk. Tapi benda tu tak semua orang ada tau San. Di mana dia boleh berfikir dengan pantas. Kau punya reflect terhadap reaction kau terhadap orang tu laju dengan benda-benda yang kelakar apa semua. Mungkin sebab kau dah train dari awal ni kan. Mungkin lah. Lagipun aku ada kodam. Kodam. Borak kau ni kodam aku bisik punchline. Woi, rupanya. Okay, punchline. Tak ada lagu kau yang tu gurau.